Ramai tanya, apa beza Infinix GT30 dengan Infinix GT30 Pro? Yang pasti, dua-dua phone gaming ni memang power gila. Tapi, yang mana satu sesuai untuk korang? Jom aku nak explain satu-satu and dia punya beza dia. Yang pertama sekali, dua-dua memang gaming master material. Ada GT trigger shoulder button, latency 7 millisecond je. Memang padu untuk MLBB dan FPS. Lagi satu, Infinix AI siap ada AI eraser. Dalam masa yang sama, ada live call translator untuk kedua-dua model. Lampu mechanical Lightwave RGB yang boleh sync ikut music and notification. Lepas tu X-Boost AI Gaming untuk tolong boost grafik audio network siap ada Do Not Disturb 2.0. Lepas tu untuk kedua-dua model ni ada 3D VCC cooling so that kalau korang main game lama-lama pun dia susah nak panas. Untuk kedua-dua model ni juga dari segi display pakai AMOLED display yang ada 144Hz refresh rate. Memang laju untuk main game. Lepas tu aku nak bercerita mengenai beza dia pula. Ini Infinix GT30 Pro. Untuk GT30 Pro pakai Dimensity 8350 flagship level performance. Untuk Infinix GT30 pula dia pakai MediaTek Dimensity 7400. Maksudnya dari segi performance gaming dia masih smooth and terbaik untuk value for money. Untuk Infinix GT30 Pro dia datang sekali dengan GT Pro Gaming Kit. Maksudnya ada Mag case dengan Mag charge cooler. Maksudnya dia boleh wireless charge sambil sejukkan phone. Lepas tu untuk Infinix GT30 korang akan dapat Mag case dengan cooling fan. So dia punya beza dia tak ada magnetic wireless charging. Lepas tu untuk kedua-dua model ni dia punya bateri dia 5500 mAh bateri. Okey, lepas tu untuk charging pula dua-dua model support 45W. Cuma beza dia untuk model Pro wireless charging dia 30W. Dalam masa yang sama juga untuk kedua-dua phone dia support 10 game yang support high frame rate. Untuk model Pro korang akan dapat extra frame rate kalau korang main game macam PUBG ataupun CODM yang korang akan dapat sekitar 120fps sampai 144fps. Lepas tu X-Boost AI dekat Pro ada AI Magic Box, so korang boleh auto loot, move melong, skip dialog. GT30 pula ada fungsi asas macam Zone Touch Master dan Magic Voice. Untuk kamera pula ada beza tau. Untuk model Pro 108MP and untuk GT30 pula 64MP. Bagi aku dari segi kamera dia lebih dari cukup kalau korang nak ambil gambar ataupun nak shoot vlog. Dari segi harga pun mesti dah lain kan. Untuk Infinix GT30 Pro ni yang dapat sekali dengan GT Pro Gaming Kit berharga 1299. Untuk Infinix GT30 pula harga dia 1099 yang korang akan dapat sekali dengan Infinix GT Gaming Kit. Maksudnya kalau korang jenis nak ultimate gaming experience, wireless charging, FPS unlimited, GT30 Pro aku memang totally recommend. Lagi satu, let's say kalau korang still nak main game dalam masa yang sama, tak nak koyak poket and harga dia lebih berbaloi, aku juga boleh totally recommend Infinix GT30 yang biasa ni. Lepas tu dengan Infinix GT30 series ni everyone can be a gaming master.